Tapi kau boleh je bagi tahu bos. Takat kau nak cucuk-cucuk dia supaya dia nampak kau lagi bagus daripada aku. Kan? Ira, selama aku kawan dengan kau ingat aku orang macam tu ke? Ada periksa semua research material Ira dalam kes Ramona ni. Dah, bos. Macam biasa, penulisan Ira very straight to the point, very objektif, bos. Kalau bersandarkan bukti, memang objektif. Kalau menulis, mengikut dengar sana dengar sini, hearsay, itu emosional namanya. Tapi bagi saya, bos, penulisan ni, dia memang kena ada sisi-sisi emosi tu, bos. Baru pembaca kita dapat rasa feel. Aku suruh kau cari kekurangan Ira. Apa pasal kau membela dia pula ni? Ha? Okey, fine. Esok kau pergi entertainment test. Sana tak cukup staff. Entertainment, bos. Bos, jangan macam tu, bos. Kita pulang sama dengan kau atau Ira. Aku suruh kau kritik tulisan Ira. Haris. Haris. Apa dia? Dengarlah orang nak cakap ni. Apa dia? Itulah sayang. Farish tu suka lagi kat I. Tadi dia mengaku dengan I. That's right.